Kalau kita cerita pasal falsafah, apa yang kita alami sekarang ni adalah late capitalism punya manifestation effect. Dunia moden kita ni dia memang dibentuk, bermula dengan kapitalisme, kapitalis dan pasca kolonial, post colonialism. Dunia kita dibentuk sistem ekonomi ni. Sistem ekonomi kapitalis ni memang dia macam dia mendorong manusia ni untuk masuk dalam bekerja dan terus bekerja. Sebab sistem ekonomi dia memang didesain lagu tu untuk dapat duit. Harga barang akan keep on increasing. Sebab kita tengok lah ni berapa mak ayah mak kena bekerja. Sebab tak cukup. Berapa tak cukup? Sebab ekonomi kita lagu tu. Berapa ekonomi kita lagu tu? Sebab dunia lagu tu. Dunia kapitalisme. Berkiblat kapitalisme. Based on dollar. Sistem mereka dollar. Petrodollar. Jadi macam Dr. Zain kata lah. Kita kena cari cara macam mana nak ubah. Benda besar semua berat nak ubah sistem, especially sistem ekonomi. Kalau kita tengok kapitalisme memang fail dekat Korea, kadar kelahiran dia 0.72. Maksudnya seorang ibu melahirkan lebih kurang daripada seorang baby purata tu. Sebab apa? Sebabnya nak melahirkan seorang anak, nak uruskan kos seorang anak tu sangat mahal. Sebab apa? Sebab kebanyakan bila dia cek balik kos nak membesarkan anak tu banyak habis di bayar tuition. Dia sistem exam dia hak umur 18 tahun tu. Hak menentukan masa depan anak-anak dia. Semuanya berasaskan tuition. Sebab sekolah dia tak ajar subjek soalan subjek hak masuk exam. Tapi tuition nak ajar. Another loophole sebabkan sistem kapitalis lah, orang mencari untung. Jadi bila mahal sangat nak besarkan anak, terpaksa saya kurangkan anak. Lah ekonomi dia tu tunggu masa je nak collect. Negara dia tu tunggu masa nak collect. Korea. Dengan kata dia ada inisiatif nak bayar tak untuk orang nikah kan. Dia bagi. Ada inisiatif. Nenek tu semua tak menyelesaikan masalah core dia, iaitu sistem ekonomi kapitalisme dia. Bukan dia sajalah, kalau kita tengok ni Kuala Lumpur kan, kita akan kalau kita dapat satu anak untuk taska anak 700,000 seorang. Anda sendiri tak macam anak seorang untuk taska dan 400 lebih. Kalau baby tu 500 kan. Betul. So tu, lepas tu 2 orang anak talika, 1 taska. Situ pun dah dekat 2,000. Lepas tu kita hantar anak di Seriti pula kan. Lepas tu 300 lebih. Anak saja dah 3,000 dah. Betul. Tak. Maknanya Expenses. kita cuba untuk tarbiyah anak-anak, nanti rasa failure ada di sini, tanggungjawab cukup besar untuk jadi parents. Betul. Kerana suasana bi'ah ni tidak membantu. Betul. Struggle. Environment. Environment. Nah ni kita nak cuba bentuk bi'ah tu lah.